Cuti perayaan Deepavali digunakan oleh 9 pasangan untuk melakukan maksiat di dalam hotel di Masai dan Pasir Gudang, Johor. Seramai 18 orang yang ditahan Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAINJ termasuk warga asing dan yang datang dari negeri lain berusia 16 hingga 24 tahun. Serbuan dilakukan di beberapa buah hotel sekitar Masai dan Pasir Gudang bermula pukul 10 malam hingga 4 pagi. Sumber JAINJ berkata, mereka yang ditahan turut membabitkan 4 warga Indonesia dan seorang warga Pakistan, kesemuanya beragama Islam. 3 wanita yang berumur 16 hingga 20 tahun merupakan pelajar di sekitar Johor dan datang ke Pasir Gudang dan Masai hanya semata-mata untuk menemui pasangan masing-masing. Semua tangkapan merupakan pasangan bujang, namun ada antara mereka sudah mempunyai ikatan pertunangan dan hanya menunggu masa untuk diijab kabulkan. Kebanyakan pasangan memberikan alasan sudah terlalu lewat untuk pulang hingga menyebabkan mereka terpaksa menyewa bilik hotel. Kesemua mereka akan didakwa mengikut Seksyen 27 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor yang membawa hukuman dengan RM3,000 atau penjara 2 tahun.